Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat datang ke Diaduk My Channel. Dalam video ni saya akan tunjukkan kepada anda semua cara daftar Duit Now QR dalam aplikasi BU Bank Islam. So, buka aplikasi BU Bank Islam. Seterusnya anda tengok pada paparan home page dekat bawah QR, bawah BU Card Saving Account I tu, anda boleh nampak ada button Duit Now Transfer, Duit Now QR dan juga More. Untuk fungsi Duit Now Transfer, kita tak perlu daftar apa-apa. Tapi kalau nak guna fungsi Duit Now QR, kita perlu daftar dulu. Jadi tekan pada Duit Now QR. Kemudian dia akan naik paparan macam ni. Payment made easy with Duit Now QR. Register to pay and transfer using Duit Now QR now. Jadi tekan pada button Register Duit Now QR. Kemudian dia suruh kita set Duit Now QR limit. Yang atas tu adalah daily limit. Ini had harian. Maksimum yang kita boleh set adalah sehingga RM50,000. Jadi limit harian ni boleh set sehingga RM50,000. Kat bawah tu pula cumulative limit. Maksimum limit RM250. Okey, kita akan set dulu daily limit. Ditekan pada daily limit. Untuk had daily limit ni dia memang dah bagi fix macam tu RM1,000, RM2,000, RM3,000 sehinggalah paling banyak sekali maksimum dia RM50,000. Jadi anda boleh scroll ke bawah ke atas untuk pilih had limit yang anda nak set. Contoh saya nak set RM1,000 sahaja, jadi saya tekan RM1,000. Seterusnya untuk cumulative limit ni kita kena baca cumulative limit ni tujuan dia untuk apa. Kat bawah tu dia tulis purchase for amount higher than the set limit will require an authentication using your passcode or biometric. Jadi maknanya kalau kita set cumulative limit ni, contohnya kita set RM100. Bila kita buat pembelian di bawah RM1, dia tak akan minta kita password ataupun biometrik. Jadi yang terbaik kalau kita nak setiap kali kita scan QR code Duit Now ni, setiap kali kita scan, kita nak dia prompt untuk kita masukkan passcode ataupun biometric authentication. Jadi terbaik kita set dia RM0. Okey, kekalkan kosong. Okey. So lepas ni kalau kita nak guna QR code, kita bayar RM1 pun dia akan minta passcode ataupun biometric authentication. Set macam ni yang paling selamat lah. Jadi terpulang lah. Ni terpulang pada anda. Saya set kosong. Kemudian kita tekan I hereby agree with the terms and condition dan tekan button register now. To verify your identity, enter your current 6-digit passcode. Ini masukkan kita punya BU passcode. Lepas tu dia naik protect your transaction will be safe. Yang ni tak ada pilihan memang kena enable, memang kena aktifkan baru boleh pakai Duit Now QR. Be safe ni sama function macam secure to you. Kalau Maybank to you dia panggil secure to you lah. Ni sama sahaja macam secure to you ataupun I secure Merakyat punya tu kan. Sama sahaja. So yang ni memang kena aktifkan. Jadi kita tekan button activate now. Be safe. Okey, dia tulis kat atas tu nombor telefon saya, nama saya, action, setup Duit Now QR. Kat bawah tu ada masa, dia ada expired date, ada expired time dia, ada masa ya. Jadi ada pilihan reject atau approve. Jadi kena approve lah, kita dah set tekan button approve. Kemudian kita kena masukkan 6 digit number yang tertera di atas tu, type semula ke dalam kotak untuk authorize this transaction. Yeay, Duit Now QR setup is successful. You can start scan and pay using Duit Now QR on BU. Jadi selesailah activation Duit Now QR dalam aplikasi BU Bank Islam. Jadi tekan je OK. So lepas ni kalau nak guna Duit Now QR, tekan saja Duit Now QR tu. Dia akan buka scanner. Macam ni lah, ni contoh. Saya buat video ni waktu saya tengah baring-baring atas katil. Tu anda nampak macam tu lah. Alright, jadi boleh tekan je button Duit Now QR, kemudian scan QR code peniaga ataupun kedai yang kita nak buat pembayaran. Okey, untuk anda yang berminat untuk buka akaun BU Bank Islam, anda boleh daftar menggunakan kod referral SM686027. Jadi sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih semua kerana menonton. Assalamualaikum. Bye bye.